20. Kalau 2 papan? 2 ni RM10, satu RM10. Masalah kepada senoi ku serak kali lah. Awal biar agak imaran atau arahan. Arahan. Jadi dia pun dia berbincang lah 20 je. Dia terima ataupun tak diterima. Okey, sekarang nak tanya. Air ni siapa yang buat? Air ni yang sebenarnya daripada kesihatan. Kesihatan. Berapa tahun dah dia bagi? Saya rasa dekat 4-5 tahun. Ini bayaran yang ini saya tak tahulah. Saya tidak berani cakap lah sebab apa. Tiba-tiba diorang bagi barang, bagi bekerja di sini, diorang bekerja di sini. Saya tak tahu punca dia. Kerajaan ataupun swasta punya barang ataupun harta daripada pihak yang tertentu. Saya tak pasti. Yang saya pasti ialah daripada air ni, inilah daripada kesihatan yang dah lama punya lah. Kira percuma lah. Percuma, tidak ada apa-apa di pembayaran. Yang baru ni, saya rasa saya pun tak puas hati lah sebab apa. Tiba-tiba kami buat kerja macam ni. Bayar, kalau tak bayar dia punya apa, meter dia. Saya kalau bayar, memang saya tak setuju. Sebab dia punya sebab saya yang saya tak terima, kami tak dapat arahan yang selanjutnya. Macam kami punya jabatan ada. Kalau bayar disuruh bayar daripada orang asli, ada yang ada pedalaman. Pejabat kami lebih dahulu dibagi tahu kami. Terima atau tak terima benda ni. Kalau pejabat tak tahu, bermana hak ni payah nak cerita. Macam nak bayar kan. Kalau dia kata meter bayar, kami punya pejabat ada, pejabat lain ada, yang telah disukung. Jadi kami yang tahu apa yang benda ada, itu pihak kerajaan tidak ada mempunyai bayar. Baik daripada air kami bayar, lebih baik kami buat panjur sendiri macam dulu. Kami buat dengan buluh. Sampai juga ke rumah ni. Senang juga kami minum air. Tak ada apa-apa daripada getah. Ini dibuat getah. Tak tahulah, saya pun nak cakap tak tahulah. Kalau saya lah. Tapi kebanyakan orang saya tak tahulah. Kalau saya kalau nak bayar, nak apa tu ni, lebih baik saya buang dekat ke mana. Makan. Ada tak Batin bagi tahu dengan Pak Cik? Tak ada. Tak ada? Batin dia tak bagi apa-apa, dia punya apa tu kelulusan dia. Bayar atau tak bayar, tak tahu.